Salam sejahtera, Tacha Wang Sang Hao. Manakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Amir, saudara pengsi majlis yang bersama-sama berucap malam ini, saudara Nick, saya kena bayar tol kat tepi tu. Saya keluar awal tapi sampai ke sudah saya tak sampai kat sini, lepas seorang-seorang. Tapi saya sempatlah tengok awal-awal tadi, saudara Ubat pun ada berucap. Kemudian kita ada saudara Ambar, Datuk Syed Azwan, saya ingat Datuk Guitek pun berucap. Seterusnya calon-calon yang ada yang akan diumumkan pada malam ini. Hadirin yang hadir, saya tahu orang kata duduk bawah kemah tu lebih panas. Jadi sebab tu orang ada tinggalkan kemah tu pergi duduk kat belakang kan. Korang pun pasang kemah, lampu pun korang tak letak, nampak gelap gelita semua. Kan? Saya dah tanya, ni kenapa lampu tak ada ni, kipas? Rupanya ada masalah Swiss pula dah kan. Jadi lepas ini kalau ada technician elektrik yang sanggup ikut kami pergi buat ceramah, sebelum apa-apa kita kena semak Swiss dulu. Kalau tidak ada bergelap macam ini malam ini. Dan kepada yang menonton di luar, terima kasih. Saya sebenarnya ingat bila kita tak masuk ke Negeri Sembilan dalam pilihan raya Negeri Sembilan, saya ingat bila mula balik untuk kempen dalam pilihan raya Negeri Melaka ni, saya ingat segar lah. Saya nak naik tangga tadi pun tak larat. Penat kan. Sebahagiannya sebab saya dah kena bully daripada pagi tadi. Saya kena bully basuh pinggan. Saya kena bully makan sayur. Nasib baik saya tak kena bully basuh periuk saja kan. Dan ini baru yang pertama. Lepas ini kita tiap-tiap minggu buat kenduri. Nanti saya akan sebut kenapa. Jadi calon-calon siaplah korang. Konsep dia buat kenduri merewang ni ialah macam orang kenduri kahwin dulu-dulu. Sebab orang kampung, keluarga semua datang bergotong royong untuk masak, untuk you kahwin kan. Dah habis semua majlis semua, tanggungjawab sental yang hangit dekat kuali itu ialah tanggungjawab pengantin lelaki. Jadi bila kita mula bergerak untuk buat kenduri di kursi-kursi yang kita bertanding, pastikan korang heret calon-calon ini supaya dia basuh pinggan dan juga basuh periuk lepas ini. Kan? Saya sebenarnya dah susun apa yang saya nak cakap. Kemudian saya kena bayar tol dekat tepi pintu tadi. Pintu hotel tu. Jadi ada seorang adik itu, dia nak jadi lawyer dari Persi Melayu. Dia ada tanya soalan-soalan lah. Jadi saya ingat saya nak kena jawab juga beberapa soalan itu. Tapi tak boleh panjang sangat lah sebab orang tak nak dengar saya berucap. Orang nak tengok calon-calon yang kita nak umumkan. Orang nak tahu berapa kursi bersama akan bertanding di Melaka dan siapa calon-calon yang akan jadi sejarah dekat Malaysia, yang mana calon-calon dalam satu pilihan raya diumumkan sebelum bubar pun lagi kita dah umumkan. Baik. Tapi saya nak jawab juga. Saya selalu didatangi oleh orang ramai lah, yang tua, muda, Melayu, bukan Melayu, yang datang bimbang dengan keputusan yang dibuat oleh bersama. Satu, selalunya dia akan sebut bahawa kami faham apa yang bersama nak buat. Kita perlukan politik yang bersih, politik yang berintegriti. Kita nak pastikan bahawa politik dan ahli-ahli politik ini ialah orang yang kompeten, berkemahiran, supaya tumpuan ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Kami tak ada masalah yang itu, YB. Tapi kami rasa bersama ini takkan menang sampai bila-bila. Bersama ni
dengan strategi yang diambil sekarang iaitu tidak bergabung dengan parti lain-lain, maka sampai bila-bila takkan menang. Jadi kalau sampai bila-bila takkan menang ataupun ambil masa yang lama untuk menang, maksudnya negara kita ini akhirnya makin teruk. Ini saya dapat tiap-tiap hari, saudara-saudari ya. Jadi sebelum saya nak mula cerita yang calon semua ni kan, saya nak jawab yang soalan-soalan itu, saya sebenarnya nak jawab dengan cerita tau. Sebab kita ni manusia, kadang-kadang kita lupa bahawa semua soalan yang kita tanya ni banyaknya telah dijawab oleh lipatan-lipatan sejarah yang dulu-dulu. Jadi saya nak jawab dengan sejarah. Nick cakap pasal Hari Merdeka. Jadi Nick cerita pasal Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi dia dah ambil cerita yang tu, saya tak boleh ambil lah. Jadi saya rujuk kepada satu lagi cerita merdeka. Tapi merdeka bukan Malaysia. Merdeka negara paling hebat dalam dunia ni, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat umumkan kemerdekaan selepas bergaduh. Dia gaduh dulu dengan England. Dia umum merdeka 13 koloni tu, dia umum merdeka tahun 1776. Lepas dia merdeka, dia umum merdeka, sudah tentu England marah lah. England hantar tentera serang. Masa itu, England adalah kuasa besar dunia. Tentera laut dia masa itu adalah yang paling besar dalam dunia. Colonial Army, masa itu tentera Amerika Syarikat tu dia panggil Colonial Army. Tak ada langsung, tak wujud tau, tak wujud. Dia pun kena panggil seorang peladang. Dia bukan tentera pun, nama dia peladang. Nama dia George Washington. Dia bukan tentera, tapi dia pernah berkhidmat sebagai pegawai tentera sekejap. Jadi panggillah George Washington untuk bentuk tentera Amerika Syarikat. Panggillah orang biasa ni. Marilah petani, peladang, penternak semua. Dalam segala kekurangan itu, mereka diberitahu, kita telah mengumumkan kemerdekaan, maka kita kena pertahankan kemerdekaan, kita kena lawan tentera British. Mampu kau? Senapang pun tak ada kau. Lawan, kalah. Lawan, kalah. Berapa kali dia lawan? Kalah. Akhirnya, sebab dia bertahan begitu lama, ialah dengan juga perkara-perkara yang tak pernah masuk, yang tak pernah mereka duga, akhirnya tentera British kalah dalam satu perang yang terakhir, battle terakhir, nama dia Battle of Yorktown. Maka barulah kerajaan England British rundingkan dengan kerajaan Amerika Syarikat. Itulah yang adanya negara Amerika Syarikat sekarang. George Washington, selepas perang tu, dia tulis dalam diary dia, surat dia kepada isteri dia semua, dia kata, macam mana selama lebih 10 tahun, dekat 10 tahun kita lawan tentera British ni, semua yang berlaku itu tidak patut berlaku kerana nampak mustahil. Jadi kalau kamu tak percaya adanya Tuhan, kau tengoklah perang itu buktinya adanya Tuhan. Itu George Washington cakap tau. Bukan Ustaz Pas cakap tau. George Washington cakap tau. Maknanya saudara-saudari, benda yang paling hebat dalam dunia, tamadun dunia beribu-ribu tahun ini, benda yang kita nampak Donald Trump, US, semua yang ada itu, 300 tahun yang lepas bermula dengan perkara yang paling tidak masuk akal. Bagaimana koloni, 13 koloni peladang-peladang
Dia boleh lawan kuasa paling besar dalam dunia dalam keadaan dia tak ada tentera pun. Dalam keadaan general dia tu bukan general pun, dia peladang, planter. Tapi mereka ada satu benda yang tentera British tak ada. Mereka ada idea. Mereka yakin bahawa manusia dilahirkan sama. Taraf manusia itu adalah sama dan taraf dan juga martabat manusia itu adalah di mata Tuhan. Ini bukan ceramah PAS tau. Ini ada dalam Bill of Rights Perlembagaan Amerika Syarikat. Tahun 1776. Dalam keadaan masa itu satu dunia ni kata Tuhan telah memberikan kuasa kepada raja. Maka raja itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kamu tak boleh lawan raja, dia kata. Across the Atlantic, ada lebih kurang 4 juta orang yang dulu orang Britain pun dia berhijrah daripada England, dia pergi ke Amerika Syarikat. Dia hidup sendiri selepas 100 tahun. Dia kata, sebenarnya kita ni sebagai manusia, kita dilahirkan sama. Kita ni sebenarnya sebagai manusia, we are judged by our deeds. Mereka percaya yang itu saja tau. Mereka percaya kepada idea. Masa mereka mengumumkan merdeka, agak-agaknya ada ketidakkerajaan. Tak ada kerajaan pun. Dia umum saja dulu merdeka. Perang, lepas tu baru dia terfikir, alamak, macam mana kita dah jadi negara, tapi kita tak ada orang yang mentadbir. Baru dia decide, sebenarnya kita perlukan seorang presiden. Sebab itu, Presiden Amerika Syarikat itu dipilih berbelas-belas tahun lepas umur merdeka. Dah umur merdeka 1776, saya rasa George Washington dipilih jadi presiden tu tahun 1786, 87 macam itu. Maksudnya masa mereka ada idea tak masuk akal, dia tak ada semua plan ni. Dia ada musuh semua yang cukup besar, yang semua orang keliling mereka kata engkau buat kerja gila, takkan menangnya. Itulah Amerika Syarikat yang ada. Dan kalau saya nak jawab kepada orang yang terus tanya ni, masa mereka mula-mula buat kerajaan, ada presiden, ada kabinet dekat Amerika Syarikat kan? Dia sebenarnya ada satu parti yang sangat berpengaruh. Dia tak ada parti lain, hanya ada satu parti saja, iaitu parti George Washington. Presiden Amerika yang pertama. Memanglah dia yang perang sampai menang jadi negara merdeka. Parti dia lah. Sama juga dulu macam UMNO. Lawan merdeka, dia kata kamilah yang membawa kemerdekaan. Jadi awal-awal tu semua sokong dia lah. Semua sokong UMNO masa awal-awal dulu. Di US pun macam itu juga. Daripada pemilihan presiden yang pertama, parti yang berkuasa, baik presiden, baik di Senat, baik di Kongres di Amerika, semuanya itu datang daripada parti George Washington. Parti Federalis. George Washington lepas 2 penggal, lepas 10 tahun. 8 tahun, lepas 8 tahun. Mari presiden yang kedua, John Adams, pun Federalist. Nampak gaya, tak ada peluang parti lain dah. Takkan kau nak lawan parti bapa kemerdekaan. Lawan British yang mengalahkan British. Saudara-saudari, parti yang paling hebat ini hanya melahirkan 2 presiden Amerika saja. Presiden pertama George Washington, presiden kedua John Adams. Daripada presiden ketiga Thomas Jefferson, kemudian yang keempat saya rasa James Madison, yang lain itu, parti Federalis yang George Washington ni mati terus lah.